kira siapa yang nombor satu. Di Negeri Sembilan ini yang nombor satunya adalah daripada Pakatan Harapan. Kerajaan pusat yang nombor satunya juga Pakatan Harapan. Mana mungkin dia bagi tahu dengan rakan-rakan saya daripada Barisan Nasional, dia kata, engkau berkempen boleh, tapi jangan sebut masalah kami di pusat. Apa punya kerja ni? Bukankah Negeri Sembilan juga di bawah pimpinan pusat? Kalau masalah yang ada di Negeri Sembilan ini tidak boleh diselesaikan oleh kerana kerajaan pusat tak mengambil hal langsung pasal Negeri Sembilan, maknanya pimpinan kau Pakatan Harapan ini langsung tidak boleh diharap sama sekali. Sebab itu kami mau ambil alih dalam pilihan raya kita kali ini. Kita nak ambil alih kerana kita tahu kita mempunyai calon-calon yang hebat. Kita mempunyai calon-calon yang berpengalaman. Kita tahu bagaimana untuk menguruskan Negeri Sembilan ini. Macam-macam masalah sudah ada dalam Negeri Sembilan ini. Sebab itu kami mahukan peralihan kuasa. Dan saya nak peringatkan kepada seluruh rakyat di Negeri Sembilan ini, seluruh pengundi di Negeri Sembilan ini, kalau kita menang, ia adalah merupakan referendum rakyat Negeri Sembilan untuk menjatuhkan juga kerajaan pusat itu juga.